Menyesal tak bermula daripada awal. Juga tuan-puan, jangan tunggu betul-betul pandai. Itu salah. Nak tahu semua dulu manfaat ilmu emas, ilmu keuangan baru nak bermula, insya-Allah tak akan bermula. Jangan tunggu betul-betul pandai. Percayalah, apabila tuan-puan bermula, tuan-puan selangkah lebih baik daripada orang yang terus menunggu mengkaji. Menunggu mengkaji, tak buat tindakan. Kita lebih cepat pandai daripada orang yang terus menunggu. Juga menunggu harga emas terbaik tak membantu. Harga emas tidak akan pernah tunggu kita. Akan terus naik jangka masa panjang. Bawah bimbingan saya, tuan-puan ramai sangat cakap menyesal tak bermula daripada awal. Menyesallah Cik Khairul Ali tak bermula daripada awal. Saya cakap tak apa. Yang lepas-lepas kita lupakan. Sekarang kita buat tindakan. Sebab saya ni bermula bimbing masyarakat menabur emas sejak tahun 2021. Harga emas yang terbaik saya dapat 240 untuk 1 gram. Tengok harga emas sekarang melebihi 600 untuk 1 gram. Tunggu lagi, harga hari ini pula akan mula menjadi murah. Jadi tuan-puan buat tindakan. Kita akan berjaya. Tak kisah kita mula dengan modal yang kecil ataupun dengan modal yang besar.